Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 unit Bahasa Melayu 1 akan membentangkan sebuah situasi, iaitu seorang murid tahun 2 boleh membaca ayat mudah dengan lancar. Akan tetapi, beliau tidak dapat menjawab soalan kefahaman dan tidak dapat menulis ayat lengkap. Saya Fakri Syahri Zuraini bin Muhammad Faizal. Saya Ahmad Iskandar bin Muhammad Azmil. Saya Akidah Ikrar binti Ruslan. Saya Adin Fitrisha binti Khairul Akmal. Dan saya Hajamal Sarah binti Muhammad Fauzi. Baiklah, soalan yang pertama berkaitan perbincangan kami. Apakah peringkat literasi membaca murid tersebut? Peringkat literasi membaca murid tersebut ialah murid berada pada peringkat mekanis. Murid hanya mahir mengejar dan membunyikan perkataan secara teknikal. Mereka belum mencapai peringkat mentalis kerana tidak melibatkan proses kognitif untuk memahami makna. Seterusnya, untuk soalan kedua, apakah peringkat literasi menulis murid tersebut? Peringkat literasi murid tersebut, murid berada pada peringkat mekanis ataupun pra-pelahiran. Murid mungkin boleh menyalin huruf atau perkataan dengan kemas, tetapi gagal di peringkat pelahiran, iaitu ekspresi idea, kerana tidak mampu membina struktur ayat yang bermakna secara kendiri. Seterusnya berada pula pada soalan ketiga, iaitu apakah masalah utama penguasaan literasi yang dikenal pasti? Baiklah, masalahnya adalah kegagalan mengaitkan simbol dengan makna, iaitu kefahaman. Hal ini adalah wujud jurang antara kemahiran motor lisan dengan kemahiran berfikir. Murid melihat teks sebagai bunyi sahaja dan bukan bunyi dan lukisan huruf sahaja dan bukan sebagai maklumat yang perlu dipahami. Baik, soalan yang keempat ialah cadangan aktiviti PDP yang sesuai untuk membantu murid tersebut. Jadi aktiviti pertama ialah guru boleh membuat satu aktiviti padanan perkataan dengan gambar atau situasi. Guru dapat menyediakan set kad perkataan bersama gambar atau situasi yang berkaitan dengan konteks kehidupan seharian murid seperti objek di dalam kelas, perbuatan harian atau situasi mudah. Murid diminta memadankan setiap perkataan dengan gambar yang betul melalui aktiviti secara individu atau berkumpulan. Aktiviti ini membantu murid mengaitkan sebutan bunyi, bentuk visual perkataan dan makna secara serentak sekaligus menggunakan bacaan secara mekanikal semata-mata. Baiklah, kita akan beralih kepada cadangan aktiviti PDP yang seterusnya. Aktiviti PDP ini memfokuskan menulis. Aktiviti ini kita dipanggil nama siapa tambah buat apa. Contoh aktiviti ialah guru memberi gambar dan rangka ayat kosong yang mempunyai subjek dan predikat. Murid perlu mengisi tempat kosong tersebut berdasarkan pemerhatian gambar untuk melatih binaan struktur ayat yang lengkap dan gramatis. Sekian daripada kami. Terima kasih.